Assalamualaikum, selamat datang ke my channel Aktiviti Kudin and Family. Okey, aktiviti Kudin kali ni kita nak pergi ride dekat mula-mula kita pergi Gombak, lepas tu terus pergi ke Cerating lah, sebab ada event versus Kawasaki versus daripada Gombak menghala ke Cerating. Tapi kita daripada Kuantan ke Gombak dulu untuk pergi jumpa dekat dia punya tempat point dia lah. Ok, ni malam ni kita sampai malam, tidur dekat homestay. Lepas tu kita makan dekat tempat yang Petronas atau bukit tu. Ada satu bukit untuk makan malam. So ni waktu ni kita turun lah, waktu hujan-hujan renyai, turun bukit yang curam jugalah. Sampai ada yang tergolek, jatuh lah, mungkin sebab faktor bukit. Ni pagi kita nak pergi ke tempat kita point dekat Melawati kedai kedai point dia mamak tu dekat kawasan tu, tak pasti. Ni babat tengah rantai sembuh sikit rantai. Ni tempat yang kita pergi RB dekat kedai Melawati. Masa ni semua kumpul Kawasaki, ambil kita punya goodies dan nombor batuah. Lepas tu kita lepas ambil semua, daftar semua, kita akan bergerak ke Temeloh. Kita jumpa dekat Pating dekat Temeloh, kedai makan. Kita makan dekat situ, baru kita terus bergerak ke Cerating. Waktu ni masih dekat Gombak lah, dekat kedai tu sarapan, disediakan apa semua, berkumpul. Safety briefing dulu. Safety briefing by Marshal dulu. Alright, sisi kita berikan kepada kau. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat bersejahtera. Alright. Untuk safety briefing, Selepas taklimat daripada Masya, kita terus bergerak dekat sini. Selepas tu Gombak ke tu mana lupa lah. Tapi kat sini kita sekejap berhenti cek apa motor ke apa ke masalah. Lepas tu terus ke tempat Pating lah. Okey, dalam pukul 11 kita sampai dah dekat Pating Station dan ikan bakar dekat Temeloh. Okey, lepas makan kita terus pergi ke Cerating. Okey, inilah tapak-tapak yang disediakan dekat apa ni? Payung Gateway. Dekat sini. Suasana sini redup Dia punya tempat kuasaan ni, pokok ni redup. So jadi tenang dekat sini. Ni adalah aktiviti untuk kita menyelusuri sungai Cerating dekat kawasan ni. Sebelum kita naik boat, kita ikut sungai, kita akan ke tempat
talimat dahulu untuk sebelum naik boat. Lepas tu pergi ke boat. Lepas tu terus pergi ronda-ronda kawasan sungai. Buat gambar lah. Gambar dah lah buat. Gambar. Gambar apa? Ni. Oh. Ini jadi hantu tu saya dah. Okey, waktu petang pukul 7 dah. Dah pergi naik boat. Lepas tu dah pasang kemah lagi. Dah siap bagi kemas kemah sikit. Ni kemah yang dia bawa. Dia sediakan untuk peserta. Yang belah sana tu family camping lah, maksudnya luar, bukan versus punya. Sekarang saya nak jemput kepada penjemput. Balik. 36 1. Okey, betul. Tak kacau betul. Syarat tadi kita naik kapal. Selamat pagi, hari kedua. Camping kali ni 2 hari 1 malam. Ni pagi ni dia orang dah kemas-kemas untuk pulang lah. Yang jauh apa semua dia orang dah kemas awal-awal lagi. Macam kita orang ni daripada Kuantan, kita relax sahaja untuk siap. Ni kawasan ujung payung Gateway. Belah sini, belakang sana ada sungai. Lepas tu ni tandas. Yang kedua, tandas pertama, yang utama sana dekat depan tu. No behind.
Okey, selesai kita closing tank. Kita dah kemas-kemas semua. Selesai event Kawasaki Explore Suria Explore 2024 25. And kita siap semua. Lepas tu kita gerak ke Maman untuk cari-cari oleh-oleh sikit. Settle. Okey, selesai. Bye.